Selamat pagi. Oh, baiklah. Wah. Encik Baku? Anak perempuan Encik Baku? Anak perempuan dia tinggal di Kanada. Pertama kali balik selepas 3 tahun. Takkanlah. Encik Baku ada anak perempuan rupanya? Ya. Mengejutkan betul lah. Apa? Awak nak cakap yang awak tak tahu ke? Ya. Dia seorang ahli biologi bernama Ruri Inaba. Popular juga orangnya. Apa? Jadi Profesor Ruri Inaba itu anak perempuan kepada Encik Baku? Ya. Saya minat sangat dengan dia lah. Tengok. Bentuk hidup buatan pertama dunia M1. Ia antara yang menjadi bualan hangat dalam pengajian saintifik dunia. Sel-sel M1 mempunyai tahap kepelbagaian yang tinggi. Mereka berharap akhirnya mereka dapat gunakan dalam bidang perubatan. Organ utamanya nampak stabil tanpa apa-apa struktur janggal. Betul tu. Ya. Kerja yang bagus untuk hari ini, ya. Teruskan berusaha. Hah? Untuk saya? Terima kasih banyak, M1. Oh ya, Profesor. Dengar-dengar ayah cik akan sampai tak lama lagi kan? Oh, dah nak sampai ke? Memang dah lama betul rasanya kan? Kami akan lakukan persediaan untuk persidangan esok. Pergilah luangkan masa dan berseronok. Baiklah kalau macam tu, Kurata. Hai, Ayah. Oh, Maaflah lambat. oh ya. Mana mak kamu? Dia cakap kita patut luangkan masa berkualiti. Macam tu ke? Tak apa ke Ayah tinggalkan kerja hari ni? Ya. Ayah nak pergi mana-mana tak? Ingat tak, masa saya kecil-kecil dulu, Ayah selalu aja bawa saya keluar pergi ke zoo, tak pun museum. Iyalah, biar kamu je lah yang fikir. Yelah. Saya rasa ada satu tempat yang saya nak pergi. Ayah cik sangat membantu. Terima kasih ya, sebab awak dah tolong tengokkan dia. Okey. Saya tak tahu pula Encik Baku ada anak perempuan yang cantik macam ni. Awak nampak lebih bergaya hari ini, Encik Baku.
Jadi inilah tempat ayah saya bekerja, ya? Ya, Maaf. Selamat berkenalan. Nama saya Yuka Ota, ketua saintis di storage ni. Saya peminat cik. Terima kasih. Boleh saya bersama dengan cik? Atau kita ambil gambar bersama? Boleh, cik. Apa kata kita ambil gambar ramai-ramai sekali lah tak? Saya tak payahlah. Awak je lah yang tangkap gambar. Janganlah macam tu, Cik Bako. Marilah bergambar. Tak nak. Hei! Hai, cepat masuk sekali. Sebut cheese. Awak semua! Pergi buat kerja! Pergi! Hiroshi Seiji, jangan lari! Jadi, itu robot yang ayah saya bina, ya? ya. Dan kami di sini juru pandunya yang berusaha melawan raksasa. Betul tu. Encik Bako adalah sebab kenapa kami semua melawan raksasa. Macam tu, ya. Masa saya kecil dulu, ayah selalu aja bercerita pada saya hal ni. Dia cakap, ayah cipta dan bina sebuah robot yang menyelamatkan nyawa. Dia cakap macam tu ke? Awak kerja main-main, tak payah buang masa. Bawa ni ke sana. Hei! Itu bahagian kokpit, bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Macam tu. Hari ni, Lagi. saya gembira sangat datang ke sini. Lagi. Ayah, terima kasih untuk hari ini. Jumpa nanti. Ayah, ayah nak jumpa dengan M1? Dia baik sangat tau. Tak nak, tak Alah, apalah. kejaplah ayah. Tak nak lah. Alah, sekejap aja ayah. Kamu Kejap ni. aja ayah. Berbelit-belit tempat ni. Saya pun ambil masa nak ingat laluannya. Dia di Ya. sebelah sini. Ha? Apa ni? Apa hal semua ni? Pegang dia! Cepat pegang! Apa yang awak buat ni? Maaf! Kenapa awak ni? Kurata? Apa yang awak buat ni? Awak sampai tak kena masa, Profesor. Jaga-jaga! Kawan dia Dia ni! pegang dia cepat. Duri! Insiden raksasa telah dikesan di Institut Sains Biologi. Storage sila bergegas. Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra Heroes and Kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Memulakan pendaratan. Sila berhati-hati. Raksasa disahkan. Yang itu... Memulakan serangan! Diterima. Yoko nanti! M1 tu bukan raksasa! Duri! Tolonglah! Cik Ruri? M1! Ini saya ni! Awak kenal tak? Ini saya! Alamak! Yoko! Tembak buat penenang! Diterima. Penenang ditembak.
Buat masa ni, M1 berada pada jarak 3,000 meter dari bandar. Ia patut ditidurkan menggunakan ubat penenang tu sampai pukul 8 pagi esok. Tak sangka ada di kalangan penyelidik kami yang membelot untuk dapatkan sel-sel daripada M1 tu. Elektrik daripada papan Swiss mendadakkan pertumbuhan sel dan membuatkannya ia jadi besar. Ya. Baik. Kami akan uruskan secepat mungkin. Ya. Ini arahan dari pengarah. Kita terpaksa hapuskan M1. Dia tak ada perasaan nak cederakan sesiapa pun. Dia cuma rasa takut itu aja. Tolonglah saya. Boleh tak awak selamatkan dia? Encik Bako, tolong bersedia sekarang. Ya, Tolonglah, Ayah. Tolonglah. Ayah kena tolong selamatkan dia. Ruri. Arahan ini untuk menyelamatkan nyawa. Harap kamu faham. Tapi dia pun nyawa yang kena diselamatkan. Saya merayu pada Ayah. Kapten! Kita bertarung bukan semata-mata untuk menewaskan raksasa, tapi kita juga bertarung untuk menyelamatkan nyawa, kan? Cik Ruri, ada tak cara untuk balikkan pembesaran M1? Kalau kita boleh cipta regressor sel tisu berliang dan lepas tu suntikkannya ke dalam badan M1. Awak teruskan dengan cara tu. Kami akan lengahkan masa untuk awak. Biar saya bantu awak juga. Mari kita buat. Kapten. Kalau masih ada masa, saya akan yakinkan Kapten. Boleh tahan juga idea tu. Baik, kita cuba dulu. Biar saya uruskan orang atas. Apapun, kalau dia menghampiri bandar pada jarak 1,000 meter, kita akan terus keluarkannya. Faham semua? Okey! Diterima. Awak semua, terima kasih banyak-banyak ya. Makhluk M1 telah kembali aktif dan ia menghala ke bandar. Hah? Tapi belum pukul 8 lagi kan? Lebih cepat dari yang kita jangka. Memandangkan ia terjaga sekarang, jangkakan yang ubat penenang tak akan berkesan lagi. Sebaik saja ia melepasi bahagian barat Sungai Tama. 1,000 meter dari bandar kita serang. Operasi dimulakan. Ya, hello. Hebi Kura bercakap. Kami telah mulakan operasi. M1 sekarang berada pada jarak 2,200 meter dari bandar. Memulakan penyebaran aroma pisang! Berjaya! Teruskan, Haruki. M1 berada 1,900 meter dari kawasan bandar. Ya, maaf tuan. Ia berjalan lancar. Jarak M1 adalah 1,700 meter dari kawasan bandar. Ya, maaf tuan. Ya, maaf ya. Ya, dah semestinya. Kami akan lakukan persediaan tuan. Jarak M1 Ya, maaf, tuan. 1,500 meter dari kawasan Maaf tuan. bandar. Ya. Cepatlah awak berdua. Awak je harapan kami.
Semangat lagi! Soya, 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 soya! Teruskan lagi. Soya, 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 soya. Soya, 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 soya! Soya, 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 soya. Sekarang dia dah jadi lebih bersemangat! Hentikanlah dulu. Berjaya juga. Masa kita dah habis. Kapten Hebikura, kami dah berjaya siapkannya. Kita boleh suntikkan benda ini masuk ke dalam badannya. Ia dah terlambat. Saya minta maaf sangat. Saya dah tak boleh lengahkannya. Tak mungkin. Nanti dulu. Ayah, Hebikura, tolong bagi peluang yang terakhir untuk saya. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. Saya takkan menyerah kalah. Saya takkan menyerah! Had kawasan bandar ialah 1,200 meter. Jarak M1, 1,000 meter dari kawasan bandar. Had pemberhentian dicapai. Belum lagi! Monarchy, access granted. Ultraman Ace, Taro. Ultraman Z, Beta Smash. Yoko, saya perlukan bantuan. Encik Z, tolong tahan dia buat sementara waktu. Lenyapkanlah kegelapan! Ribut emas! Zero Beyond, G. Ariel Atrocious. Hey! Aku seru supaya kamu laungkan namaku, Ultraman Zack. Ultraman Zack! Janganlah libas dia. Apa hal pula? Tolonglah! Kami cuma buat M1 berhenti bergerak aja. Mengacau betul lah. Cakaran Dasyum!
baik awak berhenti dari terus buat anak saya sedih. Nasib baiklah. Tolonglah sedar. M1 bertahan. Tolonglah bertahan. Awak okey ke? Bangunlah M1. Sedarlah. Awak okey tak? Tak apa-apa? Baguslah M1. Awak dah sedar. Haruki, kita bukannya bertarung untuk menentang raksasa. Tapi kita bertarung untuk menyelamatkan nyawa. Betul kan? Awak tahu tak? Saya bina benda tu pun sebab untuk menyelamatkan nyawa. Saya dah tahu. Ayah dari dulu memang tak pernah berubah. Sebab ayah adalah idola bagi saya. Ayah, terima kasih ya. Mari. Encik Bagus. Kenapa ni? Hei, M1. Apa ni? Sudahlah tu. Awak ni.無茶だと言われてもぎゅっと力合わせて正義の空に飛び立とう嵐の中で命盾にしながら君と交わした約束は Just say my name Don't give up 誰もがこの星の明日を夢見るからがむしゃらなその涙とこの勇気あふれ出す光の鳥を越えめくり破った魂が言葉知る熱い心強く叫ぶよウルトラマンファイティングソー Ultra Navy dari Haruki. Yeay! Hari ini kami akan tunjukkan ini. Belial. Ultra gelap yang dulu pernah menghapuskan planet cahaya. Dia adalah ayah kepada Ultraman Jin. Kuasanya telah dipendam ke dalam tinggalan angkasa dan menghasilkan Encik Beliarok. Kan Encik Zack? Betul. Dan serangan terhebat Beliarok ialah libasan Deathshield. Teruskan menonton episod seterusnya. Angkatan Bersekutu Dunia telah mencipta sebuah senjata anti raksasa D4. Haruki dan yang lain telah bersatu menentang penggunaan kuasa hebatnya sebagai senjata. Tiba-tiba, muncul pula raksasa, Kelbim yang menyusahkan. Seterusnya, dalam Ultraman Z, D4, ia Ultra berganda.
チャンネル登録、秘伝の神業。ここを押すと光の速度で更新情報をお届けします。